Apa itu riak? Belajar dulu. Riak artinya talabul manzilati fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Tu makna riak. Ulang balik. Arti riak talabul manzilah fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Terjemah bahasa Melayu, mencari kepujian dengan melakukan amal ibadat. Okey. Amal ibadat contoh, dia baca Quran, suruh nak berniat dapatkan habuan kerajaan 1000 sebulan. Kerana hafal Quran dapat allowance 1000 sebulan. Maka dia baca Quran bukan kerana Allah, kerana nak 1000 sebulan. Itu riak namanya. Nampak? Tu imam dia semayang kerana nak gaji 2000 sebulan. Itulah riak namanya. Faham lagi? Bukan kerana Allah. Tapi kalau dia semayang jadi imam kerana Allah, kemudian dapat gaji 10,000 pun halal. Hatinya bukan kerana gaji, hatinya kerana Allah. Faham lagi? Kita sedekah supaya orang puji. Kita nak sedekah dah, syaitan kata, "Syekh, nanti dulu tak ada orang lagi ni." Dia pun masuk balik duit. Faham? Orang tak nampak. Bila ramai dah orang, dia pun ceng-cereng. Faham? Supaya orang nampak, orang kata bagus dia ni. Faham? Itulah riak.